Tohira binti Aizidin Hanafi. Okey. Saya berumur 15 tahun. 15 tahun. Saya bersekolah di SMK Seri Pekan. Okey. Okey, yang sebelah kita yang baju pink ni cantik, menarik tertawan, kau memang the bomb. Nama saya Siti Nurhaliza binti Syekh Muhammad. Okey. Itu je. Lelah ke? Sabar. Majlis tak habis lagi ni. Debor, tak apa. Akak pun debor juga nervous. Nampak tak akak nervous? Nervousnya. Okey, lagi Saya berumur 15 tahun. Okey. Saya sekolah dekat SMK Seri Pekan juga. Okey, baik. Yang sebelah saya ni manis ni. Nama saya Rahmaira binti Allah. Okey. Nama saya 30, dek. Tak sabar. Marah cakap dia 30 tak sabar jauh tua ke? Sabarlah. I ni sibuk nak jadi Gen Z, you pula nak jadi Gen Millennial pula. Tapi sebenarnya you all tak tahu saya sebenarnya baru 16 tahun ni. Ya ke? Jangan lurus sangat dek, Fakir. Baik. Okey, dek. Okey, soalan last. Ben sampai dah ready. Okey, berapa lama korang praktis ni nak boleh dapatkan secantik ini pergerakannya? Tak ada lah lama mana. Dalam seminggu lebih. Wow, nampak riak di situ. Seminggu lebih? Macam tu. Lama tak? Okey, lepas ni ada lagu lagi tak? Nak nyanyi? Ada lagi. Saya difahamkan SMK Seri Pekan. Apa nama ni? Nama kumpulan? SP Marching Band. SP Marching Band. Okey, SP Marching Band akan nyanyikan mungkin dalam 500 lagu lagi mungkin. Khusus lah kan kita, sebab jangan-jangan ni kita brass band keluar kan. Okey. Selalu pergi mana? Bertanding mana-mana ke? Kami bertanding untuk Merdeka. Okey. Untuk naik kom dekat Kedah. Lepas tu kalau ada show ke apa ke, kita akan datang. So ada orang di luar sana boleh jemput lah you all untuk bersama di luar. Boleh. Okey, payment PM tepi. Okey, adik-adik terima kasih banyak-banyak. Okey.